Jadi persoalan dia, kenapa ada hadis? Dah pelik pula kan. Umat lain dia ada kitab je. Tiba-tiba kita ni ada Al-Quran, ada kitab, lepas tu ada lagi hadis. Macam mana? Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri sebutkan tentang peranan hadis ataupun peranan Rasul sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Allah kata apa? Setiap umat Allah akan bagi dia Rasul daripada kalangan dia sendiri, manusia sendiri. Supaya apa? Supaya dia faham lah. Mudah faham macam tu. Contohlah kita sekarang ni cakap bahasa Malaysia. Kalau kata saya bercakap bahasa Arab, mungkinlah ada penonton daripada orang Arab lah yang faham kan. Kalau kata orang tu dia tak faham bahasa Arab, tak faham lah. Setiap umat Allah akan hantarkan Rasul tu daripada orang dia sendiri, daripada kaum dia sendiri, daripada bangsa dia sendiri, daripada spesies dia sendiri. Boleh je Allah nak bagi malaikat, boleh je Allah nak hantar malaikat, tapi apa poinnya? Kita nak bagi orang faham. Kalau malaikat dia mungkin boleh terangkan dengan gaya malaikat lah kan. Jadi Allah hantarkan manusia sebagai apa? Nak bagi jelas macam mana sebenarnya yang Allah nak. Al-Quran tu dengan hadis tu dia sifat dia lebih kurang macam tu lah. Al-Quran tu adalah macam mana Allah cakap, macam mana Allah bagi tahu, Nabi Muhammad SAW tunjukkan cara-cara nak jalankan ataupun nak kerjakan, laksanakan apa yang Allah SWT suruh dan apa yang Allah SWT larang. Jadi macam tu. Dalam Al-Quran sendiri Allah bagi tahu tanggungjawab Nabi SAW. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah. Hari Jumaat kita ingat dalam Al-Quran ada surah nama surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua Allah SWT kata, dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang-orang yang ummi, yang orang-orang yang daripada ummi ni, seorang Rasul yang membacakan ayat dia, lepas tu dia menyucikan mereka, lepas tu dia mengajarkan balik Al-Quran tu. Sebab kalau ikut orang Arab ni dia faham bahasa Arab. Kalau kita ialah orang Malaysia ni tak faham lah bahasa Arab semua kan. Lahir-lahir mungkin lidah kita ni tak ada bercakap bahasa Arab kan. Kita kena terangkan, huraikan, tafsir, baca terjemahan dan sebagainya. Tapi orang Arab ni dah faham bahasa Arab. Kenapa Allah tak bagi Quran tu gedebuk? Bacalah sikit. Faham-faham lah kan? Faham-faham lah sikit. Tak, Allah utuskan Al-Quran dan Allah kata dengan Al-Quran tu ada Rasul yang akan tolong ajarkan isi dia. Dan dalam tafsir ada sebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah tu memang spesifik dalam tafsir kata hikmah tu maksudnya sunnah ataupun hadis. Jadi tujuan dia apa? Kenapa Allah namakan hikmah? Sebab itulah sebenarnya cara yang berhikmah untuk kita melaksanakan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia macam serampang dua mata tau. Ataupun Al-Quran ni macam pisau yang ada dua bilah. Dia boleh membunuh kita, dia boleh menyelamatkan kita juga. Macam orang ada pisau kat rumah kan, mungkin dia boleh guna potong-potong sayur, mungkin juga dia boleh guna untuk bunuh ataupun tikam orang, buat jenayah. Boleh. Sama juga Al-Quran ni, kalau orang yang tak pandai ataupun orang yang nak disesatkan oleh Allah, dia akan sesatlah dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dalam Quran ni, ayat-ayat Al-Quran, biasanya Allah SWT antara kehebatan ataupun kemukjizatan Al-Quran ni, keistimewaan Al-Quran ni, perkataan dia tu sentiasa relevan daripada dulu sampai bila-bila. Sampai akhir zaman, perkataan dia tu sentiasa relevan. Sebab apa dia sentiasa relevan? Sebab perkataan yang Allah guna ataupun Allah pilih untuk dalam Al-Quran tu, perkataan yang ada banyak maksud. Sebab tu kita kena tengok macam mana Nabi SAW bagi tahu maksud dia tu, daripada banyak-banyak maksud tu, yang mana yang betulnya. Macam tu baru kalau kita ikut, baru kita faham, oh sebenarnya Al-Quran cakap macam ni. Saya bagi satulah contoh mudah lah. Dalam Al-Quran ada surah At-Taubah. Surah ni memang kontroversi lah. Sebab ada setengah orang dia gunakan surah At-Taubah ataupun Al-Quran ni sebagai hujah, kata Islam ni memang agama yang ganas. Sebab apa? Dalam surah At-Taubah Allah kata tu, bila jumpa mana-mana orang yang musyrik, yang tidak beriman, yang mensyirikkan Allah, maka bunuhlah mereka di mana saja mereka berada. Kejar dia, intip mereka. Teruklah kan? Bahasa dia tu teruklah. Jadi kalau kita kata, oh ni ayat Quran ni. Ayat Quran, kita ikut Quran je. Kalau kita ikut Quran je, nampak je orang yang tidak beriman, mensyirikkan Allah, kita bunuh dia. Betul ke macam tu? Kalau kita tengok daripada sunnah Nabi SAW, tak berlaku macam tu. Ada orang kafir datang jumpa dengan Nabi, datang kat masjid Nabi kan. Ada orang jumpa dengan Nabi, ada yang buat perjanjian dengan Nabi, ada yang masih hidup lagi di tanah Arab sampailah hari ni. Di tanah Arab kan, Mesir contoh, kita ambil Mesir. Di Mesir ada gereja, besar-besar gereja tu kan. Takkanlah sahabat-sahabat yang pergi ke Mesir tu tak faham Quran tadi. Jawapan dia sebenarnya dia telah belajar hikmah ataupun sunnah ataupun hadis Nabi SAW macam mana nak melaksanakan Quran tu. Itulah fungsi hadis tu. Kalau kita tak iktiraf fungsi hadis tu, akan jadi benda-benda macam ni. Akan ada orang boleh tafsirkan Quran macam ni, tafsirkan Quran macam ni, yang tak kena dengan apa yang telah diamalkan turun-temurun. Bukti dia turun-temurun telah diamalkan benda tu. Itu baru satu contoh. Kalau contoh mudah lain, contoh solat kan, solat. Dalam bahasa Arab, perkataan solat ni umum, general. Solat. Kalau ada nasyid tu kan, pernah dengar nasyid, as-salatu ala nabi. Salat ala Nabi. Apa dia salat ala Nabi? Salat ni maksudnya selawat. Selawat dengan solat sama bahasa Arab. Sama. Selawat dengan solat ni sama. Kita lah orang Melayu, kita sebut solat, semayang. Selawat tu selawat atas Nabi. Tak, dalam bahasa Arab sama. Perkataan dia sebiji sama. Salawat dengan solat sama. Macam mana solat atas Nabi? Solat jenazah ke? Bukan. Solat atas Nabi ni maksudnya berselawat lah yang kita selalu sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh selawat atas Nabi. Solat pula, apa maksud solat? Solat ni satu pergerakan yang khusus. Mula dengan nak angkat takbir, lepas tu baca Fatihah, lepas tu ada rukuk, ada sujud. Macam mana kita tahu? Siapa yang definisikan solat tu sebagai pergerakan? Pergerakan yang bangun, berdiri, rukuk, sujud ni. Macam mana kita tahu? Jawapan dia sunnah. Hadis Nabi SAW yang ajarkan kita. Inilah dia definisi solat tu.
Dalam Quran cuma sebut dirikan solat. Kalau kita fikir logik pun, kalau kita kata solat tu maksudnya selawat, tak logik kalau Allah kata dirikanlah selawat. Tak logik. Tu kata logik pun tak kena. Sebab selawat tak perlu berdiri. Selawat tak perlu didirikan. Sedangkan solat yang kita buat sekarang ni, yang kita kata sembahyang ni, dia ada berdiri. Mungkin ada orang uzur dia duduk lah, tapi ada berdiri tak? Ada. Jadi dia didirikan. Dia ada tata cara. Dia ada syarat. Kita kena ambil wuduk dulu. Jadi barulah logik kena dengan perkataan dirikanlah solat. Dalam Quran, ni sebagai ni je lah macam poin tambahan lah. Tak ada perkataan dalam Quran Allah suruh kita solat. Tak ada. Allah hanya suruh kita dirikan solat. Kalau nak suruh semayang lah. Kalau nak suruh berselawat kata Nabi adalah. Ada Allah SWT guna perkataan solatlah. Tapi kalau dalam nak suruh kita semayang yang 5 waktu sehari semalam ni, Allah gunakan perkataan apa? Dirikanlah solat. Jadi hadis tugas dia apa? Untuk menerangkan apa itu Al-Quran. Selepas tu perincian-perincian itu mungkin berbeza. Kalau kita tengok mazhab-mazhab kan, mungkin berbeza dari segi macam mana dia gunakan hadis tu dalam nak menerangkan Al-Quran. Saya ambil satu contoh lain. Dalam Al-Quran ajar kalau nak solat kena ambil wuduk. Kalau orang yang literalis ataupun orang yang kata kita ikut Quran saja, dia tak akan faham lah. Apa benda nak solat kena ambil wuduk? Maksudnya nak bersalawat kena ambil wuduk lah. Dia tak akan faham lah. Orang yang terima hadis tak ada masalah benda ni, dah lama buat pun. Sebelum solat kita kena ambil wuduk. Dalam Quran Allah SWT ajarkan 4 saja anggota wuduk. Allah kata apa? Kalau nak solat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Macam itulah. Muka, tangan siku, kepala dan kaki. Mudahlah. Bila kita tengok hadis Nabi SAW, sebelum Nabi basuh muka, Nabi akan basuh tangan dulu. Lepas tu Nabi akan komo-komo dulu. Lepas tu Nabi akan masuk air dalam hidung. Lepas tu baru Nabi basuh muka. Amalan Nabi daripada basuh tangan sampailah komo, lepas tu masukkan air dalam hidung tu, dikira sebagai apa? Mungkin ada perbezaan dalam kalangan ulama-ulama yang kita sebut sebagai mazhab. Mazhab Syafi'i kata, sunat je lah. Sebab Quran tak kata benda tu. Mazhab Syafi'i kata, sementara nak sampai kat muka tu, benda-benda yang membantu untuk basuh muka tu, biar bersih juga. Kita nak guna tangan nak basuh muka, tangan tu biar bersih juga. Jadi sunat basuh tangan. Dekat muka kita ada mulut. Dalam mulut taklah wajib, tapi dalam mulut sunat juga kita basuh. Dekat muka kita ada hidung. Dalam hidung tak wajib basuh, tapi sunat kita masukkan air dalam hidung. Itu mazhab Syafi'i punya tafsiran. Ada mazhab lain lah, kita tak amal lah di Malaysia ni. Ada juga mazhab yang kata, tak. Sebenarnya yang Nabi buat tu, Nabi mendefinisikan muka. Dia kata macam tu. Nabi mendefinisikan muka, dia kata dekat muka ada hidung, jadi dalam hidung pun wajib basuh. Dalam mulut pun wajib basuh, sebab benda tu ada kat muka. Allah suruh basuh muka, termasuklah dalam mulut, dalam hidung, sebab benda tu duduk kat muka. Jadi macam tu je. Dia perbezaan dekat situ je. Tahap mana perbuatan Nabi SAW ataupun yang kita sebut sebagai hadis tu menerangkan Quran. Level berapa? Level mana? Ada yang kata dia sama dengan Quran ataupun hampir sama dengan Quran. Ada kata tak, dia sunat je. Sampai ke tahap sunat saja. Macam tu. Tapi kita tak amal lah. Yang kita di Malaysia ni, kita kata nak basuh muka tu, sebelum basuh muka, sunat saja basuh benda-benda tu. Ada lagi lah benda-benda lain tentang wuduk ni, banyak lah juga. Kalau orang belajar wuduk ni, memang pening dia nanti. Kita dah amalkan yang dia punya kesimpulan dia daripada ulama'-ulama' tu. Sebab benda dah lama kan. Benda dah 1400 tahun buat. Dah ada lama dah kesimpulannya. Jadi kesimpulan je kita belajar. Mudah lah. Kita dah tahu kesimpulan dia. Benda-benda ni semua sunat. Nak sampai ke muka tu baru wajib. Sebab Quran suruh basuh muka. Kalau ambil contoh lain, Allah SWT susun. Lepas muka, tangan siku. Lepas tangan siku, kepala. Lepas kepala, kaki. Itu dalam Quran. Nabi SAW sendiri, selama hidup, sepanjang hayat Nabi SAW, Nabi tak pernah tukar susunan yang Allah susun ni. Muka, tangan siku, kepala, kaki. Muka, tangan siku, kepala, kaki. Jadi soalan dia, wajib tak ikut susunan ni? Mazhab Syafi'i kata wajib. Kata wajib ikut. Sebab Allah kata macam tu, Nabi pun buat macam tu. Jadi dua-dua sama. Jadi wajib ikut susunan tu. Tapi ada mazhab kata tidak. Tak ada. Allah tak kata kemudian basuh muka. Kemudian basuh kaki. Allah kata apa? Basuhlah muka dan tangan hingga ke siku, dan kepala, dan kaki, semua dan, pakai dan je. Kalau kita sebut dan dalam bahasa Malaysia pun, tak semestinya menunjukkan susunan kan. Macam contoh kata, hari ni video saya, dan ada video orang ni, dan ada video orang ni, dan ada video orang ni. Maksudnya hari ni kena ikut tak susunan yang saya cakap tu? Tak semestinya kan. Mungkin kata video orang ni dulu, mungkin kata video saya dulu, boleh jadilah. Sebab perkataan yang saya guna apa? Dan. Sama juga. Itu je, perbezaan dia kat situ je. Tapi kok mana pun, ulama'-ulama semuanya menerima hadis ni sebagai menerangkan Al-Quran. Semua sekadar mana dia menerangkan Quran ataupun sespesifik mana dia menerangkan Quran, itulah dia jawapan kepada fungsi hadis. Sebab tu dia susah kan? Dia susah. Okey, sebagai orang Islam, kalau kita kata kita nak guna Quran saja, kita jadi Islam tak? Jawapannya tidak. Sebab apa tidak? Sebab dia akan kontradik balik dengan Quran tu sendiri. Contoh dalam Al-Quran, Allah SWT kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah, maka ikutlah orang ini. Kita kata, ikutlah orang ini. Kenapa ada siapa yang beriman kepada Allah, ikutlah Nabi? Siapa yang beriman kepada Allah, ikut Rasul. Sedangkan Rasul dah meninggal. Dan Rasul tu manusia kan. Manusia kan dia ada umur, ada hayat. Jadi dia dah habis hayat dia. Maksudnya ayat Quran ni tak kekal lah. Suruhan dia tu hanya untuk orang yang generasi sahabat-sahabat yang sempat hidup dengan Nabi je lah. Selain daripada tu tak payah ikut lah. Jadi dia kontradik. Macam mana kita nak ikut Nabi kalau tak ada? Nabi tu dah tak ada kat kita. Jawapan dia mesti ada tinggalan daripada Nabi tu yang kita boleh ikut.
Sebab Quran berkali-kali Allah SWT kata, ikutlah Allah, taatilah Allah. Contoh, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau Allah nak kata ikut Quran saja, dalam Quran sendirilah Allah akan kata ikut Allah saja semata-mata. Rasul ni tak ada apa pun. Rasul ni manusia je. Boleh je Allah kata macam tu. Allah sebut sendiri dalam Quran banyak kali Allah kata ikutlah Allah dan Rasul. Lagi jelas lagi Allah kata taatlah Allah dan taatlah Rasul. Dua kali taat. Kalau kita tak percaya kepada dua tu, maksudnya secara automatik kita tak percaya kepada Quran. Secara automatik juga kita bukan Islam lah. Sebab antara tanda orang tu Islam, dia percaya Quran lah kan. Jadi kalau dia percaya Quran, sebenarnya dia mesti percaya hadis. Dalam dia nak mempercayai hadis tu, tak semuanya sama lah. Ada orang dia spesifik. Macam tadi lah saya sebut tentang mazhab-mazhab tu. Ada orang dia spesifik macam mana, penggunaan hadis tu kat mana. Ada orang tak spesifik macam tu. Tapi secara generalnya, kita menerima hadis. Hadis Nabi SAW. Kalau tak menerima hadis, memang akan ada banyak benda yang tidak jelas daripada Al-Quran tu. Bahkan kontradik. Kalau kita ambil mudah macam contoh yang saya bagi, yang paling senang lah. Tentang keganasan tadi lah, pembunuhan tadi tu. Kalau kita ikut Quran saja, memang senang lah. Kita guna je Quran tu untuk bunuh orang. Dan itu jelas menunjukkan kata salah. Sebab tak pernah berlaku. Orang Islam dibunuh je siapa-siapa yang bukan Islam atas nama Islam. Tak pernah jadi. Ada orang Islam bunuh orang? Tak ada. Tapi dia buat tu atas dasar jenayah lah. Ataupun nafsu lah kan. Dia tak pernah jadi dia bunuh orang atas nama agama. Tak pernah. Dia bunuh orang secara beramai-ramai. Tak kira dia ni siapa. Secara beramai-ramai dia bunuh tu atas nama agama. Tak pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Walaupun Islam ni dah 1400 tahun berlaku. Allah.